Sepokok saja dah buahnya tak putus-putus ni. Ditiup di angin, goyang-goyang padu. Ni pokoknya. Satu pokok saja usianya dah lebih 8 bulan ya. Hari tu usia berapa bulan? Lebih kurang dalam 4 bulan. Dia dah kuning kurus sebab kita tak rawat. Lepas tu kita rawat pada 16 hari bulan. 15 hari bulan 1 kita rawat. Dia balik semula kepada muda ni. Kita tengok daun pun dah cukup ya. Betapa suburnya. Buahnya mantap ya. Tapi jangan lupa racun serangga dan kulat itulah yang wajibnya. Kalau tidak, nanti di daun kena bena yang putih-putih tu di bawah dia punya daun. Kemudian kulat akan menyerang buah menjadi busuk. Tak sempat masak. Nampak ya. Mantap ya, alhamdulillah. Kita pegang tu. Tu dia berkilat tu. Macam jari kelingking. Tu dia. Perhati ya, baru sepokok. Kalau banyak pokok lagilah. Tak apalah, kita sepokok pun bukan nak petik pun tak sempat lah. Okeylah, itu perkongsian kita. Okey, assalamualaikum.